Vissel Kobe enggan menerima kekalahan 0-1 mereka menentang Johor Darul Ta'zim. Vissel Kobe menuduh Johor Darul Ta'zim membayar pengadil. Kekalahan tipis 0-1 yang dialami Vissel Kobe di tangan Johor Darul Ta'zim dalam saingan AFC Champions League Elite bukan sekadar keputusan biasa di atas kertas. Perlawanan yang berlangsung dalam suasana penuh tekanan itu segera bertukar menjadi topik hangat yang membakar emosi penyokong di kedua-dua negara. Apa yang sepatutnya menjadi pertarungan taktikal antara dua kelab elit Asia berubah menjadi polemik berpanjangan yang melangkaui sempadan padang. Sejurus whistle penamat dibunyikan, gelombang reaksi mula membanjiri media sosial dengan nada yang semakin memanas. Penyokong Vissel Kobe meluahkan rasa kecewa dan sukar menerima hakikat kekalahan tersebut, lebih-lebih lagi apabila mereka merasakan pasukan kesayangan mereka tampil dengan penguasaan permainan yang tidak diterjemahkan kepada jaringan. Setiap keputusan pengadil mula diperincikan semula melalui klip video dan tangkap layar yang tular tanpa henti. Antara isu yang paling banyak diperdebatkan ialah beberapa insiden kekasaran yang didakwa tidak diberikan perhatian sewajarnya. Penyokong mendakwa terdapat situasi di mana pemain mereka dijatuhkan dalam kawasan berbahaya namun permainan dibiarkan berterusan. Tidak kurang juga yang mempertikaikan keputusan offside yang dianggap terlalu tipis dan mengubah momentum perlawanan pada saat-saat penting. Dalam suasana tegang dan penuh emosi itu, muncul naratif liar yang mendakwa kononnya wujud unsur ketidakadilan yang lebih besar. Tuduhan bahawa terdapat campur tangan luar atau pengaruh tertentu mula berlegar di ruang maya, walaupun tanpa sebarang bukti yang sahih. Spekulasi ini berkembang pantas, dipetik dan dikongsi berulang kali sehingga mencetuskan persepsi yang sukar dibendung. Nama jurulatih Vissel Kobe, Michael Skipp, turut menjadi bahan perbincangan hangat. Dalam sidang media selepas perlawanan, beliau dilihat memberikan reaksi yang serius dan berhati-hati ketika mengulas keputusan tertentu. Walaupun kenyataannya lebih tertumpu kepada aspek taktikal serta keberkesanan penyudah pasukan, sebahagian pihak mentafsir nada suaranya sebagai tanda kekecewaan mendalam terhadap mutu pengadilan. Penafsiran terhadap bahasa tubuh dan intonasi beliau kemudiannya berkembang menjadi pelbagai andaian. Ada yang mendakwa beliau seolah-olah memberi bayangan tidak langsung bahawa keputusan perlawanan dipengaruhi faktor luar, walhal tiada tuduhan rasmi pernah dikeluarkan. Perbezaan antara tafsiran dan fakta mula kabur dalam arus perdebatan yang semakin panas. Di pihak Johor Darul Ta'zim pula, kemenangan tersebut diraikan sebagai satu kejayaan besar yang membanggakan. Mereka melihat keputusan itu sebagai bukti kematangan taktikal dan disiplin tinggi pasukan dalam menghadapi tekanan daripada kelab gergasi Jepun. Bagi mereka, jaringan tunggal yang terhasil adalah ganjaran wajar atas usaha konsisten sepanjang 90 minit perlawanan. Penyokong JDT mempertahankan pasukan mereka dengan penuh keyakinan dan semangat patriotik. Mereka menegaskan bahawa segala tuduhan yang timbul hanyalah reaksi emosional pihak lawan yang gagal menerima kekalahan di pentas Asia. Di mata mereka, kemenangan tersebut sah, bersih dan tidak wajar dipersoalkan tanpa asas yang kukuh.
Perdebatan antara kedua-dua kem penyokong terus memuncak di pelbagai platform digital. Forum sukan, ruangan komen portal berita dan siaran langsung analisis dipenuhi hujah balas yang saling bertentangan. Setiap pihak cuba menegakkan naratif masing-masing dengan data, klip video dan analisis sendiri. Pemerhati neutral pula melihat situasi ini sebagai cerminan realiti bola sepak moden yang syarat dengan emosi dan tekanan. Mereka berpendapat bahawa kontroversi sering kali menjadi sebahagian daripada drama pertandingan berintensiti tinggi. Dalam suasana kompetitif seperti ini, setiap keputusan kecil mampu mencetuskan gelombang besar reaksi. Sebahagian pengulas sukan beranggapan bahawa isu ini wajar dijadikan ruang penambahbaikan terhadap sistem pengadilan di peringkat Asia. Mereka menyeru agar ketelusan, penggunaan teknologi serta komunikasi rasmi diperhebat bagi mengelakkan salah faham yang berpanjangan. Pada pandangan mereka, persepsi awam perlu ditangani secara profesional demi menjaga integriti pertandingan. Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada sebarang bukti konkret atau pengesahan rasmi yang menyokong dakwaan serius yang berlegal. Segala tuduhan kekal sebagai spekulasi yang dibina atas emosi dan tafsiran semata-mata. Realitinya, keputusan perlawanan tersebut masih berdiri seperti yang tercatat dalam rekod rasmi. Hakikat bahawa Vissel Kobe tewas 0-1 tidak berubah walaupun perdebatan terus berkobar. Statistik, kedudukan kumpulan dan sejarah pertandingan tetap mencerminkan keputusan itu tanpa sebarang catatan kontroversi rasmi. Namun di luar angka dan fakta, persepsi awam terus membentuk naratif tersendiri. Kontroversi ini sekali lagi membuktikan bahawa bola sepak bukan sekadar permainan 90 minit di atas padang hijau. Ia melibatkan maruah, kebanggaan dan identiti penyokong yang sanggup mempertahankan pasukan masing-masing habis-habisan. Apabila pasukan besar tumbang dalam keadaan yang dianggap meragukan, api perdebatan mudah menyala dan sukar dipadam. Akhirnya, sama ada isu ini akan terus menjadi polemik atau perlahan-lahan reda bergantung kepada perkembangan seterusnya. Jika tiada bukti baharu muncul, kemungkinan besar ia akan kekal sebagai episod panas yang menghiasi kempen AFC Champions League Elite musim ini. Buat masa ini, yang pasti hanyalah satu perkara perlawanan tersebut telah meninggalkan kesan mendalam dan perbincangan panjang dalam lanskap bola sepak Asia.